Ini tadi yang saya kata ada telur kat atas, nampak banyak telur. Ni memang musim bertelur sebab dia orang buat madu, jadi dia orang buat telur sekali. Dan bulan 5 tengok ni. Ni adalah telur calon ratu Itamar. Tu ada banyak lagi. Ada lebih kurang 6 ataupun 7 telur calon ratu. Saya tak buka habis lagi. Kat belakang ni rasa ada madu sikit lagi. Saya rasa nak stop dah sebab dia tu madu tu dah terkoyak dah. Belakang tu ada madu lagi. Belakang tu tak tahu, mungkin ada kot. Kita tengok sikit. Belakang tu boleh nak buat telur. Tu kalau yang gelap ni lupa dah saya, telur baru kot. Yang gelap ni telur baru, yang cerah ni telur lama. Gitulah kot, saya dah lupa dah. Okey, ni tengok, ataupun yang gelap ni telur lama. Yang gelap ni telur lama, yang putih-putih ni telur baru. Tolong betulkan kalau silap, lupa betul. Jarang bekerja dengan telur. Bawah-bawah ni ada madu lagi. Dia macam 2 tingkat tu. Tengok kat sana tu adalah sikit madu. Tu ada sini. Di sini je lah dia kawasan dia. Tu ada lagi, saya tak nak sedut dah. Tu je lah rasanya saya sedut. Sebab telur dia banyak sangat ni. Takut mengganggu dia orang punya survival koloni. Memanglah musim bunga, tapi untuk dia hasilkan madu yang matang tu, dia ambil masa hingga 40 hari. Alhamdulillah hari ni Kelulut berikan kerjasama yang baik. Jadi saya dah tak nak sedut lah. Kesian juga dia orang nak hidup juga kan. Ni nampak dia berterbangan gini, tapi dia tak menyerang. Nak tahu dia menyerang ke tidak, kalau dia terbang laju tu dia menyerang. Kalau dia terbang macam ni, pusing. Helikopter je, dia tak serang. Tapi kalau dia jadi jet pejuang, jadi roket, memang kena serang kita. Ni jadi helikopter je. Helikopter tak apa. Ada lebah ni, api cerana. Takut dia masuk ke dalam ni, ada tak? Masa tak ada ni. Kalau ada, dia keluar dah. Tiba-tiba tengah-tengah sedut madu, api cerana datang. Okey, macam biasa lah. Saya bila dah habis sedut madu, sebelum sedut madu, kita bagi salam dulu lah. Itu saya punya betul untuk guru saya. Dan bila habis, kita ucapkan terima kasih. Okey, Kelulut, terima kasih. Semoga terus hidup ya, dengan gembira dekat sini. Jangan pindah tempat lain. Saya dah ada 2-3 koloni yang dah pindah tempat lain. Tahu kenapa dia punya, apa sebab dia? Nanti saya kongsikan ya. Okay, ini ada koloni yang ketiga dalam log rambutan. Saya tak boleh nak ambil 75% sebab dia punya telur dia banyak lah. Itu pun dah banyak saya ambil tadi. Rupanya kat belakang dia tu dah kosong tak berapa ada sikit. Okey, ni saja. Cuba kita timbang. Okey, jom kita timbang.